Kita gembira istimewa untuk orang Malaysia. Saya dekat kita ada siapa ada 100 rial tapi boleh dapat 8 nak bayar. Gila tak? 100 rial 8 nak bayar. Murah tak? Yang untuk perempuan, yang lelaki 100 rial boleh dapat 5 jubah nak bagi hadiah ke apa. Tapi yang cantik yang elok-elok. Ni kedai kawan saya. Sebut je nama Abid Liu. Cari pintu 338 keluar Masjid Nabawi ni. Lepas zikir Quran jangan tinggal. Nak pergi shopping cari yang bermunasabah. Yang jimat insya-Allah. Jalan terus je. Tulisan Jawi tu. Straight je. Dia sebelum tu. Tak jauh pun, tak jauh, dekat je. Kalau nak membeli terlupa jauh. Terasa dekat je. Sejalan terus je. Terus. Kanan ni ada Fairuz Shatta Hotel. Jalan terus lagi. InsyaAllah. Terus lagi. InsyaAllah. Nanti nampak Grand Plaza Badar Al-Makam. Depan sikit lagi. Sikit. Dah sampai dah tu. Dia belakang pada Grand Plaza Badar Al-Makam ni. Mata kita akan nampak pandang ke depan Pondok Safwat Madinah. Kita akan nampak. Masya Allah. Jalan terus je. Tak jauh pun, nanti kita. Okey Syakir. Okey terus. Kanan ni kita nampak ada Grand Plaza Badar Al-Makam. Terus lagi. Dah nak sampai. Depan ni hotel orang Malaysia selalu duduk. Depan ni hotel orang Malaysia selalu duduk. Ni Safwat Madinah ni. Orang Malaysia selalu duduk. Safwat Madinah. Sebelah depan tu kita nampak pada mata kita ni. Ni orang Malaysia, Sanabil, Safwat dengan Roof. Roof ni orang Malaysia selalu duduk. Kalau berdampak Roof tu, depan betul-betul Hotel Roof. Siapa Hotel Roof? Kanan ni As-Sahar Hotel. Ini memang orang Malaysia selalu duduk. Roof ni terkenal lah. So kita sampai dekat ni. Ni tempat 100 rial dapat 8 lai. Gila, murah. Barakat Al-Madinah. Sebutnya nama Abid Liu dengan Syakil. Barakat Al-Madinah. Sampai terus masuk, terus beli shopping. Ni Barakat Al-Madinah. 100 rial dapat 8 helai abaya untuk perempuan. Yang lelaki 100 rial dapat 5 jubah. Cantik, murah, betul-betul menghadap Roof Hotel ni. Roof Hotel. InsyaAllah.